Masak apa tu? Puasa tahun ni kita ada misi nak berjimat cemat datang nak membasuh. First day puasa ni jom kita buat kuih tradisional yang mudah tanpa sukatan iaitu cemek molek. Semula kita potong ubi kedai kecil-kecil dan kita rebuskan dia sampai empuk dan bersama garam. Bila dah empuk kita boleh angkat dan lenyek ubi kedai sampai hancur. Kita perasakan dengan garam, kita masukkan tepung gandum. Tepung ni tak ada sukatan tapi kalau nak rasa ubi kedai tu lebih boleh kurangkan. Gulingkan sampai sekata sampai minyak pada tangan untuk mudahkan kita nak bentukkan kuih. Cubikkan dough dan bentukkan bujur macam ni dan kita letakkan gula dan kita tutupkan kuih tu rapat-rapat macam saya buat ni supaya nanti tak ada bocor masa nak goreng nanti. Kalau nak letak gula peram pun boleh, terpulang pada cita rasa masing-masing. Bila semua dah siap bentukkan kuih, bolehlah goreng dalam minyak yang panas dengan api yang perlahan. Kita nak bagi gula dalam tu cair elok je. Bila dah garing bahagian luar, kita boleh angkat dan hidangkan. Siaplah menu kuih tradisional untuk puasa hari ini. Cemek molek gula meleleh. Rasa yang lemak masin daripada ubi keledek tu memang balance dengan gula yang belah dalam tu. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!